Dalam lipatan sejarah kan, ada satu kisah tentang dua suku kaum yang sangat dahsyat. Mereka ni terkurung di sebalik sebuah tembok misteri dan mereka cuma menanti masa yang tepat untuk dilepaskan. Ya, mereka adalah Yajuj dan Majuj. Kali ni kita akan sama-sama selami salah satu misteri akhir zaman yang paling mengagumkan dan penuh tanda tanya dalam sejarah. Dengar tu, ayat Al-Quran ni sendiri dah cukup untuk bagi kita rasa sesuatu yang besar akan datang. Ia bukan sekadar cerita dongeng, tapi sebuah nubuatan yang terus bergema, menimbulkan persoalan dari zaman ke zaman. Inilah persoalan utama yang akan kita cuba rungkai. Siapa sebenarnya mereka ni? Dan apa sebenarnya tembok yang begitu kuat sampai boleh kurung mereka selama beribu-ribu tahun? Jom kita mulakan penjelajahan kita. Okey, langkah pertama kita kena faham dulu siapa sebenarnya Yajuj dan Majuj ni. Dari mana datangnya mereka? Tradisi dan nas-nas lama sebenarnya bagi kita gambaran yang cukup jelas tentang asal-usul dan perangai mereka. Jadi, menurut tradisi Islam, perkara pertama yang kita kena tahu ialah mereka ni manusia, sama macam kita. Bukan makhluk gaib, bukan jin, tapi manusia keturunan Nabi Nuh. Tapi, ada sesuatu yang sangat berbeza tentang mereka, sesuatu yang buat mereka cenderung kepada kerusakan dan kemusnahan yang mutlak. Dan yang lagi menarik, nama mereka tu sendiri dah menceritakan segalanya. Yajuj datang dari perkataan yang bermaksud kepantasan, api yang marak atau kekuatan. Manakala Majuj pula merujuk kepada keadaan huru-hara dan kekacauan. Jadi, nama mereka tu ibarat definisi sifat mereka, kemusnahan yang pantas dan bergelora. Hadis-hadis Nabi pula bagi kita gambaran fizikal yang lebih terperinci. Muka mereka digambarkan lebar macam perisai, mata yang sepet, kulit kemerahan. Ciri-ciri ni melukiskan potret sebuah bangsa yang sangat unik dan menggerunkan. Mereka digambarkan akan meluru turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi, macam air bah yang tak boleh dihalang. Kalau anda nak tahu betapa ramainya mereka, cuba tengok nisbah yang mengejutkan dari hadis ni. Untuk setiap 1,000 orang anak Adam, seorang sahaja yang akan masuk syurga dan 999 yang lain adalah dari kalangan Yajuj dan Majuj. Bayangkan, ini bukan sahaja tunjukkan populasi mereka yang luar biasa besar, tapi juga peranan penting mereka dalam naratif akhir zaman. Kesombongan mereka memang tak terjangkau akal. Ada riwayat yang menceritakan, lepas mereka rasa dah tawan seluruh bumi, mereka mula memanah ke langit. Dan bila panah mereka kembali dengan kesan darah, sebenarnya satu ujian dari Tuhan. Mereka dengan angkuhnya isytihar kemenangan ke atas penduduk langit. Begitulah tahap keangkuhan mereka. Okey, persoalan logiknya, kalau mereka ni dahsyat sangat, macam mana mereka boleh dikawal? Di sinilah kisah kita beralih kepada seorang pemerintah legenda dan salah satu projek kejuruteraan terhebat dalam sejarah. Zulkarnain, seorang tokoh yang diberi kuasa dan ilmu oleh Tuhan, dalam pengembaraannya tiba di satu tempat terpencil di antara dua gunung. Di situ, dia jumpa satu kaum yang hidup dalam ketakutan yang amat sangat disebabkan oleh Yajuj dan Majuj. Mereka merayu pada Zulkarnain, "Tolonglah kami." Zulkarnain ni bijak. Dia tak minta bayaran pun. Sebaliknya, dia minta bantuan tenaga kerja dan bahan. Proses pembinaannya, satu keajaiban kejuruteraan, bukan sekadar dinding batu biasa. Dia suruh kumpulkan blok-blok besi, susun sampai sama tinggi dengan puncak gunung. Lepas tu, dia suruh tiup dengan api sampai besi tu menyala merah. Dan akhirnya, dia tuangkan tembaga cair ke atasnya, menjadikan ia satu struktur logam gergasi yang padu. Dan hasilnya, sebuah penjara yang sempurna. Tembok yang sangat licin sampaikan tak boleh dipanjat dan sangat padu sampaikan tak boleh ditebuk. Zulkarnain bukan cuma selesaikan masalah untuk kaum tu, tapi dicipta satu penghadang yang akan bertahan untuk ribuan tahun, mengurung kuasa pemusnah Yajuj dan Majuj sehinggalah tiba hari yang telah ditetapkan. Cerita ni tak habis kat situ je. Selama berabad-abad, ramai cendekiawan, penjelajah, malah pemerintah telah cuba mencari tembok legenda ni dalam dunia kita yang sebenar. Inilah soalan yang dah memikat imajinasi ramai orang kan. Ada tak bukti geografi atau arkeologi yang menyokong kisah Al-Quran ni? Jom kita tengok beberapa teori utama yang ada.
Ada dua lokasi utama yang selalu disebut. Pertama, Pergunungan Caucasus dengan laluan semula jadinya yang sempit, nampak macam calon yang logik. Kedua, Gerbang Besi di Asia Tengah. Nama tu sendiri pun dah cukup meyakinkan. Tapi apa yang para sarjana setuju ialah ia pastinya bukan tembok besar Cina. Bahannya lain, tujuannya pun lain. Dan usaha pencarian ni bukan main-main tau. Contohnya, pada abad ke-9, Khalifah Al-Wasiq disebabkan satu mimpi telah hantar satu ekspedisi rasmi yang diketuai oleh Salam. Laporan Salam bila dia kembali, dia gambarkan satu pintu besi gergasi dan dia kata dia dengar bunyi gema dari sebalik tembok tu. Kisah ni menambahkan lagi lapisan misteri pada legenda ni. Baiklah, kita dah tengok pencarian di masa lalu. Sekarang, mari kita beralih kepada nubuatan masa depan. Sebab tembok tu, ia tak dibina untuk kekal selamanya. Akan tiba satu hari di mana ia akan runtuh. Cuba anda bayangkan rutin harian mereka ni. Setiap hari, tanpa henti, mereka berusaha untuk bebas. Mereka gali, mereka korek, sampai hampir-hampir berjaya. Tapi, bila mereka berhenti untuk sambung esok, tembok tu kembali kukuh seperti sedia kala. Satu kitaran usaha yang sia-sia, sehinggalah satu perubahan kecil berlaku. Dan di sinilah titik perubahannya. Selepas berabad-abad berusaha dengan kekuatan sendiri, pemimpin mereka akhirnya akan menambah satu frasa. Insya Allah, jika Allah menghendaki. Dengan penyerahan kepada kehendak ilahi inilah, pada keesokan harinya, tembok itu akhirnya akan runtuh. Dan bila mereka terlepas, nubuatan menceritakan kemusnahan pada skala yang kita tak boleh bayangkan. Mereka akan meliputi bumi, meminum air tasik sampai kering dan menghapuskan apa sahaja yang ada di laluan mereka. Tiada siapa yang mampu menentang mereka. Tapi, pemerintahan ganas mereka akan berakhir secara tiba-tiba dan dramatik. Nabi Isa, yang pada waktu itu telah kembali ke bumi, akan memimpin orang-orang beriman ke tempat selamat di atas gunung. Dan atas doanya, Allah akan hantar sejenis ulat atau serangga yang menyerang leher Yajuj dan Majuj. Kematian mereka akan berlaku serentak dan selepas itu, bumi akan dibersihkan semula. Jadi, apa yang kita boleh faham dari semua ni? Secara umumnya, ada dua cara pandang utama. Pandangan harfiah percaya yang Yajuj dan Majuj ni adalah suku kaum manusia yang betul-betul wujud dan mereka akan keluar secara fizikal satu hari nanti. Manakala pandangan metafora pula melihat mereka sebagai simbol. Simbol kepada kuasa pemusnah sama ada ideologi yang merosakkan atau kerosakan dalam masyarakat yang mengancam kita dari dalam. Pada akhirnya, kisah Yajuj dan Majuj ini kekal sebagai salah satu naratif yang paling berkuasa dan misteri. Sama ada kita lihat ia sebagai ancaman fizikal yang akan datang atau sebagai peringatan tentang sisi gelap yang ada dalam diri manusia, ia memaksa kita berfikir. Berfikir tentang betapa rapuhnya tamadun kita dan kuasa-kuasa yang sentiasa cuba meruntuhkannya. Persoalan itu kekal untuk kita renungkan.